Bunga mawar di tepi telaga, harum semerbak menyentuh rasa. Kisah Nabi penuh bijaksana, teladannya abadi sepanjang masa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bicara buku untuk rakan membaca buku di luar sana. Nama diberi Aimin Nurjana binti Muhammad Rizal. Saya belajar di SK Tanjung Batu, Temerloh, Pahang. Kos sekolah saya ialah CBA 7156. Tak kenal maka tak cinta, begitulah bunyi pepatah yang sering kita dengar. Cinta yang saya maksudkan hari ini ialah cinta kepada buku. Buku yang ingin saya bicarakan hari ini ialah sebuah buku sejarah Islam yang berkaitan dengan sosok pribadi agung yang amat kita kagumi, iaitu Nabi Muhammad SAW. Buku ini bertajuk Siri Sejarah Islam Kelahiran Rasulullah. Buku yang penuh hikmah ini dikarang oleh Abdul Latif Talib, seorang tokoh penulis bio sejarah yang tidak asing lagi di Malaysia. Syarikat penerbitan Latif dan Enterprise adalah syarikat yang bertanggungjawab menerbitkan buku sejarah ini. Buku ini diterbitkan pada tahun 2021. Ianya mempunyai 116 bilangan muka surat. Harga yang ditawarkan untuk buku ini adalah RM23 semenanjung Malaysia dan RM25 Sabah dan Sarawak. Siri Sejarah Islam Kelahiran Rasulullah karya Abdul Latif Talib membuka lembaran sejarah yang penuh dengan rahmat dan keajaiban. Melalui bahasa yang indah dan mudah difahami, penulis membawa kita ke masa di mana kehadiran seorang manusia yang istimewa, Nabi Muhammad SAW, menjadi rahmat kepada seluruh alam. Melalui buku ini, saya berasa sangat teruja dengan bukan sekadar buku sejarah, tetapi sebuah panduan hidup yang mengajarkan erti kesabaran, kebenaran dan kasih sayang dalam menyebarkan keimanan. Dari saat kelahiran, baginda sudah menjadi tanda-tanda kebesaran Tuhan. Dilahirkan pada tahun Gajah, satu tahun bersejarah yang mencatatkan keajaiban perlindungan Allah terhadap Kaabah daripada serangan tentera Abraha. Baginda menunjukkan nilai-nilai yang luar biasa sejak kecil. Di bawah asuhan ibu susuan, Halimatus Sa'diyah, keberkatan dan rahmat terasa dalam kehidupan mereka. Keistimewaan ini berterusan ketika baginda membesar. Sifat-sifat terpuji seperti amanah dan jujur menjadikan baginda dihormati oleh semua orang sehingga digelar Al-Amin yang bermaksud orang yang dipercayai. Buku ini membawa kesan yang besar kepada saya dan akan membaca di luar sana. Berkenaan dengan baginda Nabi yang menghadapi ujian dan cabaran yang tidak mudah. Semasa remajanya, baginda berani menegakkan kebenaran dalam masyarakat yang syarat dengan kemusyrikan dan kerosakan. Setiap cabaran dilalui dengan hati yang sabar, menyiapkan baginda untuk menjadi seorang Rasul. Setiap cabaran dilalui di usia 40 tahun. Ketika baginda menerima wahyu pertama di Gua Hira, baginda membawa satu amanah besar untuk menyampaikan kebenaran dan menyeru kepada Allah dengan kasih sayang, kebersabaran dan kebijaksanaan. Lantaran itu, kisah daripada buku ini dapat kita semua jadikan pedoman dalam usaha menjadi insan yang lebih baik dan beradab dengan orang sekeliling. Buku ini mempunyai segi struktur dari segi bukunya. Antaranya ialah muka hadapan buku ini sangat menarik dan boleh memupuk peminat baca untuk membacanya. Tulisan bagi di muka hadapan ini juga besar dan jelas untuk dibaca oleh pembaca. Tambahan pula, ilustrasi gambar adalah amat menarik dan memujakan. Oleh itu, mengapa buku ini patut dimiliki? Buku ini adalah harta berharga untuk generasi muda yang ingin memahami asal-usul agama Islam dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ia mengajarkan nilai-nilai murni yang sangat diperlukan dalam kehidupan moden. Abdul Latif Talib berjaya menyusun kisah hidup Nabi dengan penuh fakta sejarah yang tepat. Namun begitu, tetap mengalir dengan lembut, menjadikan buku ini sesuai untuk dibaca oleh semua peringkat umur. Secara keseluruhannya, buku ini bukan sahaja menghidangkan cerita, tetapi penuh dengan pengajaran, iaitu pertama, kejujuran adalah nilai tertinggi. Kedua, kesabaran adalah kekuatan. Ketiga, perjuangan dalam menyampaikan kebenaran. Harapan saya kepada rakan membaca semua agar kisah perjuangan Nabi dalam satu buku ini menyentuh hati dan memberikan inspirasi. Dengan harga yang berpatutan,
dengan harga yang berpatutan. Siri sejarah Islam kelahiran Rasulullah berbala dimiliki oleh pelajar dan keluarga sebagai bahan bacaan yang memperkaya minda dan jiwa. Saya akhiri bicara buku ini dengan serangkap pantun. Pohon ilmu tumbuh subur, buahnya namun menjadi rebutan. Pembaca buku bukan sekadar penyubur, menjadi panduan untuk generasi hadapan. Saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.